kan ramai parents. Okay, bila dah ramai orang ni, anak saya ni boleh fokus tak dalam kelas? Okay, tuan-puan nak tahu tak apa yang specialnya? Program tuition online dekat Aster ni tuan-puan benda ni kita dah buat lama, tapi baru nak realisasikan benda ni kan. Pun student ramai tuan-tuan dan kelas gunakan webinar. Kalau tuan-puan tak tahu pun tak apalah, tapi saya bagi tahu kelas kita ni, anak-anak tuan-puan ni, dia tak akan nampak pelajar-pelajar yang lain akan ganggu dia dalam kelas. Dia tak akan nampak komen-komen yang akan mengganggu dia dalam kelas. Dia hanya nampak cikgu dia je kat dalam kelas. Ibarat macam puan dekat dalam kelas. Best tak? Best kan tuan-tuan dan puan kan? So platform ni sangat mahal. Sangat mahal, tapi kita bagi harga yang paling murah untuk tuan-tuan dan puan. Cuma saya harap yang mana yang register hari ni, yang mana yang register sekarang ni, yang tengah register ni, komen dan register. Saya tengok berapa orang yang tengah register sekarang. Okay, by the way, jangan risau tentang jumlah pelajar. Sebab apa? Dalam kelas kita, anak tuan-puan ni tak akan diganggu oleh rakan-rakan yang lain pun. Okay? Dia tak akan diganggu oleh rakan-rakan yang lain. Dia tak akan diganggu oleh komen-komen yang akan ganggu dia, tak. Dan the best thing, tuan-puan tahu tak apa perkara yang menarik sekali? Dia ada kat webinar kita ni, dia ada button Q&A. Dia boleh tanya soalan dan akan ada cikgu kedua dekat dalam kelas yang akan bantu jawab soalan dia. Andai kata mungkin Cikgu Syah tengah mengajar kat belakang semua kan. Andai kata dia terlepas, tak faham, dia tanya cikgu ulang, akan ada cikgu kedua yang akan bantu anak tuan-puan sampai faham. Itu yang menarik je kelas kat STDU untuk sesi 2026 ni. Kita dah buat penambahbaikan. Yang penting kita nak exam setiap bulan, kita hantar dekat anak-anak tuan-puan ni kan. Kita akan hantar dekat anak-anak tuan-puan untuk jawab. Dan resultnya tuan-puan boleh tengok setiap bulan. Kita tengok ada peningkatan ke tak. Okay. Okay, so saya harap saya menjawab semua dah. Dan yang mana yang parent baru masuk nanti, okay, saya akan buat ulangan semula. Okay, saya akan explain. Yang mana yang baru masuk, saya akan explain daripada awal balik. Okay, so itu saja. Hello, hai, Assalamualaikum kepada semua ibu ayah yang mana ada anak sekolah rendah sampai sekolah menengah. Okay, so jom masuk live ni. Dan hari ni saya akan terangkan bagi mak ayah yang ada anak darjah 4, bagi mak ayah yang ada anak darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, masuk ramai-ramai. Hari ini saya akan menjawab soalan mak ayah tentang tuition online yang RM89 ni kan. RM89 4 subjek ni menjadi tanda tanya lah. Menjadi tanda tanya ramai parents yang ragu-ragu nak daftar. Betul ke tuition ni kan? Betul ke harga dia begini? Betul ke itu ini? Dan hari ni saya menjawab semua persoalan. Okay? So mak ayah yang mana baru masuk boleh tap screen, dan yang mana yang baru masuk juga boleh sahabat-sahabat kenalan-kenalan yang mana mungkin kenalan-kenalan ibu ayah pun tengah mencari tuition online untuk anak-anak yang mana harga yang berpatutan. So, saya akan menjawab soalan yang pertama, yang mana mak ayah yang mana ragu nak daftar, masih takut, betul RM9 ni, betul harga ni mungkin bulan Januari je lah kan, nanti harga tak. So, saya menjawab soalan yang pertama, yang ramai mak ayah takut nak daftar lagi. Okay, yang pertama, harga RM89 4 subjek ini adalah harga promo, yang mana harga asal dia adalah RM160. Dan bagi parent yang daftar awal ni, sekarang ni kan, yang mana yang tengah tengok saya ni, okay, yang nak daftar, boleh daftar terus dekat link bio, yang mana siapa yang dapat harga 89 ni, yuran anak-anak tuan-puan ni kekal daripada Januari sampailah hujung tahun, tak payah pening-pening dah. Dan hari ini tak perlu buat bayar yuran lagi, just buat booking dulu. Okay, buat booking dulu RM20. Okay, saya harap menjawab lah persoalan yang mana mak ayah masih ragu-ragu, takut nak daftar. This is the time. Ini adalah waktunya. Yang mana mak ayah yang tengah tengok live kita ni, inilah mungkin rezeki lah. Mungkin rezeki siapa yang tengah masuk live ni. Terus boleh daftar, dan insya-Allah dekat link bio ni semua kita dah letak detail. Kita dah letak detail jadual, kita dah letak detail bila kelas bermula, kita dah letak detail siapa cikgu-cikgu yang mengajar kan. Okay, so itu persoalan yang pertama. Okay, persoalan kedua, bila kelas kita bermula. Okay, so saya terus terang cakap,
kelas kita untuk program kuasai matematik sekolah menengah, which is tingkatan 1 sama, kelas kita bermula 22 Disember. Okey, dah sampai dah tarikh ni kan. Jadi tuan-puan dah parent yang dah daftar. Okey, jadi tuan-puan yang mana masih ragu-ragu nak daftar, this is the time. Okey, tuan-puan pun tahu kan harga tuition asal ni dekat Esther ni, harga normal price kita adalah 260. Okey. Dan hari ini sebelum kenaikan harga tier 1 160, tier 2 260. Sekarang ni memang early bird, RM89 4 subjek dan tak perlu buat bayaran yuran lagi. Buat booking dulu RM20 untuk menempatkan anak-anak tuan-puan ni dan masuk kat dalam program tuition online kita. Okey. Soalan yang kedua, RM20 ni nanti akan tolak ke yuran RM89 kita ni? Okey, saya terus terang cakap, RM20 ni adalah yuran pendaftaran anak-anak tuan-puan. Yang mana yuran pendaftaran ni kita guna untuk apa? Kita guna untuk modul anak-anak tuan-puan sepanjang setahun. Bulan Januari punya modul, bulan Februari punya modul, bulan Mac punya modul, dan RM20 ini juga akan digunakan untuk exam bulanan anak-anak tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa mahal lagi, saya tak tahulah. Yuran pendaftaran ni selalunya kita ambil RM100 untuk setahun. Sekarang ni tuan-puan bayar RM20 untuk yuran pendaftaran dan yuran bulanan dia adalah RM89. Dan the best thing, yuran bulanan dia adalah kekal daripada bulan Januari hinggalah hujung tahun. Tuan-puan jangan risau. Kalau tuan-puan dapat promo daripada STAdio ni, memang legit. Jangan ragu-ragu dan dah ramai dah parent dah daftar. Dan soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Anak saya asrama, boleh tak nak join? Ini antara ramai soalan yang tanya. Alah, tuition ni dah murah. Anak saya pula asrama. Macam mana saya nak join ni, Cikgu Rafat? Ramai yang tanya kan. Okey, saya menjawab dan saya memberi ulasan. Tuan-puan decide lah nak buat yang macam mana. Okey, disebabkan harganya RM89 4 subjek, saya highly recommend tuan-puan ambil je. Walaupun tuan-puan tak boleh masuk tuition, yang mana yang parent-parent asrama ni, ada anak asrama ni, jangan risau. Alright, kita sediakan rakaman. Okey, anak tuan-puan yang asrama ni boleh masuk juga program kita. Tuan-puan bayar je bulanan RM89, tak rugi pun. Sebab kelas kita ni rakaman tak perlu bayar tuan-puan. Mungkin tuition lain ni rakaman kena bayar Cikgu Syah kan. Kali ni kita punya rakaman tak perlu bayar dan boleh ulang tonton hingga faham. Okey, cuma saya pesan tuan-puan kena tengok, ini penting. Ini penting, sangat penting. Tuan-puan yang register tuition online di Esther ni, sekolah rendah ataupun mahu sekolah menengah, tuan-puan tumpukan perhatian penuh-penuh. Ni saya nak bagi tahu terus terang, tuan-puan kena bantu kita satu perkara. Kan tuan-puan dah bayar RM20 untuk kita punya modul. Satu je pertolongan yang kami perlukan adalah tuan-puan tolong pergi print. Nanti bila tuan-puan dah bayar yuran RM89, akan dapat student portal. Dekat student portal ni lah anak tuan-puan nak masuk kelas. Dekat student portal ni lah anak tuan-puan nak tengok rakaman. Dekat student portal ni lah anak tuan-puan nak buat exam bulanan. Tapi dekat student portal juga anak tuan-puan akan ambil modul bulanan dia. Jadi saya minta bantuan semua ibu ayah yang tengah menonton ni, yang mana yang tengah register, bantulah anak pergi print. Based on pengalaman kami, kalau mak ayah tak support untuk anak-anak ni pergi print, memang dia orang ni tak akan print pun soalan tu. Okey, kami ni tak boleh nak print, kalau tak kos dia akan lagi tinggi. Baik tuan-puan download kita punya modul dan pergi print dekat luar, dia lagi murah. Kami tak nak bebankan mak ayah, cuma kami nak minta tolong yang itu sahaja. Tolonglah print modul bulanan mereka. Tuan-puan tahu tak apa signifikasi dia kalau di print? Kalau di print, anak tuan-puan ni bila masuk kelas, dia akan rasa kertas soalan tu. Alright, kertas soalan kita ni bukannya biasa-biasa tuan-puan. Kita ni adalah pembuat buku matematik. Jadi anak-anak tuan-puan ni memang soalan matematik. Kalau dia tak print, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri nanti. Sangat tuan-puan. So saya tak recommend untuk mak ayah yang mana masukkan anak ke tuition tapi dia tak bantu anak-anak dia ni. Saya perlukan yang untuk print kertas soalan. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, kalau tuan-puan ada soalan dekat bawah pun boleh komen, nanti saya akan bantu. Okey. Okey, ini antara soalan yang paling ramai juga. Okey.
Ni antara soalan yang paling ramai juga tanya. Anak saya DLP. Kelas tuition dekat Esther ni DLP ke? Takut anak saya ni tak faham dalam kelas. Okey. Tuan-puan yang tengah menonton live ni, dengar betul-betul explanation saya. Okey, saya akan terangkan secara detail. Okey, untuk bagi parent yang anak-anaknya DLP, usah risau, usah bimbang. Okey, kelas kita memang semua akan berlaku dalam DLP, tapi kita akan explain sama macam guru-guru sekolah ni explain. Contoh dah, subjek sains. Saya tahu paling ramai mak ayah ni risau subjek sains. Anak saya belajar dalam bahasa Inggeris. Okey, tuan-puan nak tahu tak? Dekat sekolah, anak tuan-puan pun cikgu-cikgu kelas ni akan explain dalam bahasa Melayu. Bila nak jawab exam, baru ni diajar untuk jawab dalam bahasa Inggeris. Jadi tuan-puan jangan risau, DLP kelas dekat dalam di Esther ni memang kita akan ajar dalam dua bahasa. So don't worry about that. Okay? So seterusnya, ramai dekat bahagian komen ni, dekat bahagian DM kita ni, saya rasa beratus orang dah cakap PM nak daftar. Okay, saya tak recommend. Memang tim kita tak mampu pun nak reply. Okay, tak mampu pun nak reply. Tuan-puan pergi je kat link bio atas ni, tuan-puan pilih. Kalau Math Expert, RM89 4 subjek, itu adalah program untuk sekolah rendah. Untuk program kuasai matematik, itu adalah program untuk sekolah menengah. Tuan-puan pergi je kat link bio sebab kita bukan tak mampu nak layan sebab komennya beribu-ribu DM. Okay, so saya recommend pergi terus kat link bio dan terus daftar. It's easy dan terus bayar, tak payah bayar yuran lagi. Bayar RM20 dulu untuk yuran pendaftaran, untuk booking tempat anak-anak tuan-puan. RM20 je tuan-puan, tak rugi pun. Sebab tu dah saya cakap, anak-anak yang asrama ni, kalau masuk tuition memang tak rugi. Sebab apa? Sebab RM89 4 subjek. Kalau dia tak masuk kelas pun, at least dia ada rakaman. Boleh tonton rakaman ulang tayang tanpa henti. Waktu dia pulang bermalam ke nanti, waktu dia hari Sabtu Ahad ke, anak-anak asrama ni jangan risau. Okay, so yang ni yang ramai juga tanya, untuk program Math Expert sekolah rendah ni memang fokus ke PKSK sahaja ke? Okay, so yang mana yang mak ayah yang tak tahu PKSK tu apa, saya akan terangkan. Ni berikan tumpuan sepenuh hati. Okay, kalau tuan-puan nak tahu, di dalam program Math Expert kita akan fokus anak tuan-puan memang untuk PKSK, which is ujian kemasukan anak tuan-puan ni kepada MRSM SPP. Saya tahu tak semua mak ayah yang nak masukkan anak-anaknya ke sana, tapi why not tuan-puan? Kita test power anak-anak kita, betul tak? Pergilah daftar design program Math